Pernahkah anda rasa seperti segalanya telah sampai ke penghujung jalan? Anda pandang langit dalam diam, sedangkan hati menjerit, "Tuhan, aku dah tak mampu lagi." Pernah tak anda tanya kenapa hidup ini terasa begitu berat, kenapa angin hidup sentiasa melawan arah anda, dan kenapa dunia seolah-olah tidak peduli? Jika jawapan anda ya, maka mesej ini memang untuk anda. Pernah tak anda rasa seperti tidak ada sesiapa yang betul-betul nampak anda? Anda dikelilingi orang, tetapi dalam hati, anda terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Anda bangun pagi, lakukan tanggungjawab, senyum supaya tiada siapa risaukan anda, tapi jauh di dalam, segalanya terasa seakan runtuh. Anda rasa tiada siapa sedar betapa anda berjuang, betapa banyak usaha dan air mata yang anda sembunyikan. Dan anda pun mula tertanya-tanya, ada sesiapa yang betul-betul peduli tentang aku? Tuhan nampak aku tak, atau dia pun dah lupakan aku? Hakikatnya, bila kesakitan jadi terlalu berat dan dunia sepi, kita mula percaya satu pembohongan besar, bahawa kita kesorangan. Tapi tolong dengar baik-baik apa yang saya nak sampaikan sekarang, sebab ini boleh ubah segalanya. Tuhan nampak anda. Bukan secara umum. Dia tak melihat anda sebagai sebahagian dari orang ramai. Dia melihat anda secara pribadi, nama anda, setiap perincian dalam hidup anda, setiap titisan air mata anda. Dalam Alkitab, ada kisah seorang wanita bernama Hagar. Dia ditolak, dihina, dihalau keluar, dan akhirnya merayau di padang pasir bersama anaknya, tanpa air, tanpa arah, tanpa sesiapa. Dia benar-benar sangka hidupnya akan berakhir. Dan siapa yang akan peduli? Dia hanyalah seorang hamba, orang luar, tiada nilai di mata manusia. Tapi di mata Tuhan, dia dilihat. Dan pada saat itu, Tuhan memanggilnya, menghiburkannya, memberi petunjuk dan harapan. Hagar begitu tersentuh sehingga dia memberi nama kepada Tuhan, LROI, Tuhan yang melihat aku. Anda dapat rasa betapa besar maknanya. Tuhan yang mencipta alam semesta, yang memegang seluruh dunia, nampak anda. Dia nampak anda dalam diam sunyi bilik anda. Dia nampak anda bila anda baring di katil dan air mata jatuh tanpa dipinta. Dia nampak anda bila anda kata semuanya okey, padahal dalam hati hancur berkeping. Berapa kali anda tahan air mata sebab rasa tiada siapa akan faham? Berapa kali anda pendam impian kerana rasa tiada siapa percaya pada anda? Berapa kali anda tunggu ada orang tanya, kau okey ke, tapi soalan tu tak pernah datang? Mungkin anda rasa tiada siapa nampak keletihan anda. Tapi Tuhan nampak. Mungkin anda rasa tiada siapa faham kekusutan dalam hati anda. Tapi Tuhan faham. Sebab dia tak hanya lihat luaran. Dia lihat hati. Dan dia peduli. Saya tahu kadang-kadang terasa seperti Tuhan diam saja. Tapi diam Tuhan bukan bermakna dia tak ada. Sebaliknya, dalam saat-saat paling sunyi, dia paling dekat dengan anda. Anda pernah lihat macam mana seorang ibu datang dekat bayinya yang sedang tidur. Dia mendekat dalam senyap, betulkan selimut, jaga tidurnya, bukan sebab dia tiada, tapi sebab dia menjaga dengan penuh kasih. Begitulah Tuhan dengan anda. Dalam saat anda rasa dia menghilang, dia sebenarnya sedang memerhati anda dengan kasih yang begitu dalam, yang tak dapat anda bayangkan. Dan tahu tak apa yang paling menyentuh? Tuhan bukan sahaja melihat anda. Dia menyimpan setiap air mata anda. Dalam Mazmur 56:8 tertulis, Engkau menghitung segala kesedihanku, Engkau mengumpulkan air mataku dalam kirbatmu. Anda pernah fikir tak tentang itu? Setiap air mata yang anda titiskan ada nilai di mata Tuhan. Ia tidak sia-sia. Ia tidak diabaikan. Semuanya direkodkan. Disimpan. Dihargai. Jika selama ini anda rasa tiada siapa nampak anda, ketahuilah, Tuhan nampak. Dan itu cukup untuk memberi anda harapan baru hari ini. Jadi, jika hari ini kamu berada di ambang keletihan, dan merasa seperti ingin menyerah, aku ingin mencabar kamu untuk melakukan satu perkara yang kelihatan mudah, tetapi sebenarnya sangat kuat. Selama 7 hari berturut-turut, luangkan sekurang-kurangnya 3 minit sehari untuk berdoa. Hanya kamu dan Tuhan.
Tak perlu ucapan indah. Hanya keikhlasan yang sebenar. Kamu boleh katakan, "Tuhan, aku letih. Aku langsung tak faham apa yang sedang berlaku. Tapi aku mahu percaya bahawa Engkau masih melihat aku." Jangan tunggu perasaan datang. Hanya luahkan sahaja. Walaupun hati terasa berat. Walaupun penuh keraguan. Iman bukan lahir dari kekuatan, tetapi dari penyerahan. Dan tahukah kamu apa yang mungkin terjadi? Kamu akan mula menyedari bahawa walaupun keadaan sekeliling tetap sama, sesuatu di dalam dirimu akan mula berubah. Kerana apabila kita mula sedar bahawa kita tidak lagi tidak terlihat, kita mula bernafas semula. Jangan menyerah hanya kerana kamu fikir tiada siapa yang peduli. Jangan berhenti kerana kamu rasa semua orang telah melupakanmu. Kerana seluruh syurga peduli tentang kamu. Dan itu bukan sekadar kata-kata indah. Itu adalah kebenaran yang kekal. Suatu hari nanti kamu akan menoleh ke belakang dan faham mengapa kamu perlu melalui lembah yang gelap itu. Dan kamu akan sedar bahawa walaupun semua orang mengabaikanmu, Tuhan tetap ada. Melihatmu. Mengasihimu. Dan mendokongmu dalam keheningan. Sebab itu kamu masih berdiri hari ini. Sebab itu kamu belum rebah. Tuhan yang melihatmu adalah Tuhan yang mengangkatmu kembali. Pernahkah kamu bertanya, kenapa semua ini berlaku kepadamu? Kenapa beban ini terlalu berat? Kenapa kesakitan ini terlalu senyap, dan perjuangan ini terasa sangat sunyi? Mungkin kamu telah sampai pada titik di mana hidup terasa tidak lagi bermakna, dan semua yang telah kamu lalui seakan sia-sia. Tetapi bagaimana jika aku katakan, bahawa kesakitan itu, keresahan yang seakan menghancurkanmu, mungkin skim yang akan membentukmu? Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28, tertulis, kita tahu bahawa segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Segala sesuatu. Bukan hanya kegembiraan. Bukan hanya kejayaan. Tapi juga kehilangan, kekecewaan, penolakan, pengkhianatan, dan kesepian. Kadang-kadang kita rasa seperti sedang dihancurkan, sedangkan sebenarnya kita sedang dibentuk. Dan ia memang menyakitkan. Pertumbuhan menyakitkan. Proses pemurnian itu menyakitkan. Tapi kesakitan yang kamu rasa hari ini, boleh menjadi jambatan menuju tujuan yang Tuhan telah tetapkan untuk hidupmu. Mungkin kamu bertanya, bagaimana sesuatu yang begitu buruk boleh melahirkan sesuatu yang baik? Jawapannya mungkin mudah tapi dalam. Tuhan tidak mensia-siakan kesakitan. Setiap air mata, setiap kegagalan, setiap kejatuhan, semuanya boleh diubah menjadi alat penyembuhan, kekuatan, dan kebijaksanaan. Dan bukan hanya untuk kamu. Tapi untuk orang lain juga, yang suatu hari nanti akan mendengar kisahmu dan menemukan harapan. Cuba bayangkan, berapa kali kamu pernah terinspirasi oleh perjalanan hidup seseorang yang telah melalui perjuangan berat? Berapa kali satu kesaksian memberi kamu kekuatan untuk bertahan sedikit lagi? Sekarang bayangkan, bagaimana jika kisah hidupmu akan menjadi kesaksian bagi seseorang di masa hadapan? Kamu kenal Lauren Daigley? Hari ini dia adalah salah seorang penyanyi Kristian yang paling dikenali di dunia. Tapi ramai tidak tahu bahawa dia pernah melalui bertahun-tahun dalam ketidakdikenalan, bergelut dengan penolakan, rasa tidak yakin, dan juga penyakit yang menjejaskan suaranya, anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Dia boleh saja menyerah. Dan dia hampir menyerah. Namun, dalam kegelapan dan kesenyapan itu, Tuhan mula menunjukkan apa yang benar-benar ada dalam dirinya. Lagu-lagu yang kini menyentuh jutaan hati dilahirkan daripada air mata. Dia menyanyi dengan hati yang hancur, dan skim saat di mana orang ramai benar-benar merasai kebenaran itu. Tuhan lakukan itu dalam hidupnya. Dan dia juga boleh melakukannya dalam hidupmu. Dan kamu tahu, meskipun sekarang kamu tidak punya apa-apa, walaupun kamu rasa semua telah hilang, Tuhan mampu pulihkan semuanya. Mungkin bukan seperti yang kamu harapkan. Tapi dengan cara yang jauh lebih indah. Jangan nilai hidupmu dari apa yang kamu lihat hari ini. Jangan ukur masa depanmu berdasarkan luka semalam. Ingatlah, Tuhan tidak pernah berhenti menulis kisahmu. Dan jika kamu percaya,
dia akan menjadikan kesakitan ini sebagai permulaan kepada keindahan yang belum pernah kamu bayangkan. Kamu sangat berharga di mata Tuhan. Nilai hidupmu tidak ditentukan oleh pandangan manusia. Dan walaupun dunia menolakmu, Tuhan tetap memelukmu. Dia masih bekerja, diam-diam, dalam hidupmu. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan melihat bahawa semua itu tidak pernah sia-sia. Kamu akan faham bahawa setiap air mata, setiap luka, setiap malam panjang membawa kamu lebih dekat kepada tujuan yang besar. Dan jika kamu tetap bertahan, kamu tidak hanya akan melihat pemulihan, kamu akan menjadi pemulihan bagi orang lain. Dan itu tidak ternilai harganya. Malah lebih berharga daripada RM35,000 Malaysia. Tapi ada satu hal yang kamu perlu fahami dengan sungguh-sungguh, kesakitan yang kamu alami bukanlah sia-sia. Kesakitan itu ada tujuannya. Dan apabila kamu menyerahkan luka itu kepada Tuhan, ia tidak lagi sekadar penderitaan, ia berubah menjadi benih. Benih kepada sesuatu yang bakal berkembang dan berbunga pada waktunya. Mungkin hari ini kamu rasa seolah-olah hilang arah sepenuhnya. Seperti tidak ada lagi warna, arah, atau suara dalam hidup. Namun, di tengah semua itu, masih ada sesuatu yang bergetar dalam hatimu, suara yang perlahan, hampir tak terdengar, namun tetap berbisik, jangan berhenti sekarang. Ini belum berakhir. Suara itu, ialah suara Tuhan. Dan dia ingin memakai dirimu, seperti mana dirimu sekarang. Dengan segala luka, segala ketidaktentuan, dan sejarah hidupmu yang lampau. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk dipakai oleh Tuhan. Sebenarnya, di dalam segala kekuranganmu, Tuhan menunjukkan betapa dia sungguh sempurna. Dan jika kamu masih belum nampak makna di sebalik semua yang sedang kamu lalui, itu tidak mengapa. Kita seringkali tidak memahami segalanya ketika berada di tengah kesakitan. Tetapi suatu hari nanti, bila kamu melihat ke belakang, kamu akan sedar bahawa semua ini perlu terjadi agar kamu sampai ke tempat yang sepatutnya. Dan kamu akan menyedari bahawa apa yang kini kelihatan seperti pengakhiran, sebenarnya adalah permulaan kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Tuhan adalah pakar dalam mengubah jalan hidup. Dia menukar air mata menjadi tarian. Kedukaan menjadi kekuatan. Kekalahan menjadi kesaksian. Dia mengambil serpihan hidupmu dan membentuk sesuatu yang baru, bukan sekadar mengembalikannya seperti dahulu, tetapi menjadikannya lebih kuat, lebih dalam, lebih indah. Dan tahu tak apa yang saya ingin cabar kamu lakukan? Dalam tempoh 14 hari yang akan datang, ambil sedikit masa setiap hari untuk menulis. Tulis tentang apa yang kamu rasa. Perjuanganmu. Ketakutanmu. Tetapi tulis juga tentang harapan yang masih ada dalam hatimu. Tentang impianmu. Tentang imanmu, meskipun kecil. Kamu tidak perlu tunjukkan tulisan itu pada sesiapa. Tapi simpan. Sebab boleh jadi suatu hari nanti, kata-kata itu akan menjadi asas kepada sebuah buku, sebuah lagu, atau satu kesaksian. Atau mungkin, bukti hidup bahawa kamu telah berjaya melalui semuanya. Kamu akan keluar dari semua ini dengan lebih kekuatan. Lebih bijaksana. Lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Dan lebih sedar tentang kuasa Tuhan dalam hidupmu. Dan suatu hari nanti, kamu akan bertemu seseorang yang sedang melalui apa yang pernah kamu alami. Dan kamu akan dapat menatap matanya lalu berkata, "Saya faham apa yang kamu rasa. Saya pernah berada di tempat itu. Tapi saya berjaya mengharunginya. Dan kamu pun akan berjaya." Dan pada saat itu, kamu akan mengerti kenapa kamu perlu lalui semua ini. Kesakitanmu akan menjadi jawapan kepada doa seseorang. Dan penderitaanmu akan menjadi saluran kesembuhan. Jadi, tolonglah, jangan menyerah sekarang. Kamu masih berada di tengah-tengah proses. Dan proses itu tidak kekal selamanya. Apa yang Tuhan telah mula dalam hidupmu, Dia pasti akan sempurnakan. Apa yang hari ini kelihatan seperti kekacauan, akan berubah menjadi tujuan yang lebih besar. Tapi untuk semua itu berlaku, kamu perlu terus melangkah. Ada masa dalam hidup ini, kita benar-benar hancur. Keadaan yang tak disangka-sangka berlaku, kata-kata yang menyakitkan hati,
kehilangan yang tak pernah kita jangkakan. Tiba-tiba, semua yang kita rasa pasti runtuh di hadapan mata kita. Dan yang tinggal hanyalah kesunyian, kesakitan, dan fikiran yang berulang-ulang, saya takkan mampu tanggung ini. Tetapi kebenarannya, di sebalik setiap kesakitan, ada sesuatu yang sedang dibina dalam senyap. Ada kekuatan yang sedang dibentuk, walaupun tak kelihatan. Ada masa depan yang sedang dipersiapkan, melalui segala perkara yang kini membuatkan kamu terasa lumpur. Kamu tahu apa yang Tuhan katakan kepada Rasul Paulus ketika dia meminta agar penderitaannya diangkat. Cukuplah kasih kurniaku bagimu, kerana kuasaku menjadi sempurna dalam kelemahan. Itu tercatat dalam 2 Korintus 12:9. Maksudnya, ketika kamu lemah, rapor, dan hancur, di saat skim Tuhan memiliki ruang yang paling besar untuk bertindak dalam hidupmu. Kerana dalam saat pergantungan sepenuhnya inilah, kita mula sedar bahawa kekuatan yang kita miliki sebenarnya bukan milik kita. Ia datang daripadanya. Mungkin hari ini kamu sedang merasai perkara yang sama. Terhenti oleh kesedihan yang mendalam, dilanda keresahan yang mencengkam, diburu rasa bersalah yang tak pernah hilang, atau ketakutan yang kamu sendiri tak mampu jelaskan. Dan jika kamu jujur dengan diri sendiri, mungkin kamu akan akui bahawa kamu pernah terfikir untuk menyerah beberapa kali. Menyerah pada impian, pada hubungan, pada segalanya. Tapi izinkan saya tanya satu perkara, berapa kali kamu rasa kamu tak mampu bertahan, namun kamu masih di sini, saat ini? Berapa kali kamu sangka itu adalah pengakhiran, namun kamu tetap melangkah ke hadapan? Jika kamu sampai sejauh ini, itu tandanya masih ada sesuatu dalam dirimu yang belum menyerah. Walaupun terluka, walaupun keletihan, tetap ada denyut yang berdegup. Dan itu bukti bahawa kamu jauh lebih kuat daripada apa yang kamu sangka. Dan lebih dari itu, Tuhan tidak membawa kamu sejauh ini hanya untuk meninggalkan kamu separuh jalan. Dia tidak mensia-siakan penderitaanmu. Dia menjadikan kelemahanmu sebagai senjatamu. Dia mengubah kejatuhan menjadi pengajaran. Dia mengubah keterbatasan menjadi kemenangan yang tidak disangka-sangka. Lihat sahaja kisah Nick Vujicic. Dia dilahirkan tanpa tangan dan tanpa kaki. Sejak kecil lagi, dia berdepan ejekan, penolakan, penghinaan. Malah, dia pernah cuba mengambil nyawanya sendiri. Dan siapa yang boleh menyalahkannya? Bagaimana mahu teruskan hidup dengan kekangan fizikal, emosi dan sosial yang begitu berat? Tetapi Nick menemui dalam Tuhan satu tujuan yang lebih besar daripada kesakitannya. Dan bukannya membiarkan kekurangan mendefinisikan dirinya, dia memilih untuk dipandu oleh iman. Hari ini, dia adalah antara penceramah motivasi yang paling berpengaruh di dunia. Dia telah berucap kepada berjuta-juta orang di puluhan negara. Dia telah berkahwin, mempunyai anak, dan menjadi inspirasi kepada generasi yang hampir berputus asa. Semua ini, kerana suatu hari dia memilih untuk terus melangkah, walaupun segala sesuatu menyuruhnya berhenti. Sekarang, mari kita kembali kepada kamu. Adakah kamu mendefinisikan diri berdasarkan kelemahanmu? Berdasarkan apa yang tak berhasil? Berdasarkan apa yang kamu telah hilang? Atau segala perkara yang kamu tidak miliki? Mungkin kamu berkata, tapi aku tiada kekuatan dan tahu tak apa yang ingin saya katakan. Tak mengapa. Kamu tidak perlu kuat setiap masa. Kamu hanya perlu teruskan. Sebab kekuatan yang akan menampungmu bukan milikmu. Ia adalah kasih kurnia Tuhan. Dan itu sudah cukup. Iman bukan bermaksud kamu tidak pernah lemah. Iman adalah memilih untuk terus berjalan, walaupun dalam kelemahan. Iman ialah keputusan untuk bangkit, walaupun kamu tak tahu apa akan terjadi. Iman adalah mempercayai, walaupun hati masih gentar. Saya ingin cabar kamu dengan sesuatu, selama 30 hari akan datang, sebaik bangun tidur, ucapkan dengan mulutmu sendiri walaupun dengan suara yang lemah, aku kuat, kerana Tuhan adalah kekuatanku. Aku mampu, kerana Dia yang menopangku. Tulis kata-kata ini di atas kertas. Tampalkan di cermin, di pintu, atau di dinding. Ucapkan setiap hari. Sebab semakin kamu mengisytiharkan kebenaran itu,
semakin ia mula hidup dalam dirimu. Dan jika dalam perjalanan itu kamu tersungkur, tak mengapa juga. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan. Dia hanya ingin penyerahan. Dia tidak mendesak kamu berjalan laju. Dia hanya ingin kamu jangan berhenti. Pernahkah kamu perhatikan bagaimana akar pokok tumbuh dalam gelap? Ia menjalar dalam tanah, tersembunyi, sunyi, tanpa sorakan, tanpa penghargaan. Tapi di situlah, dalam kesunyian, struktur menjadi kukuh. Dan apabila ribut melanda, hanya yang berakar dalam yang mampu berdiri teguh. Apa yang kamu sedang lalui hari ini mungkin sedang mengukuhkan akarmu. Mungkin tiada siapa yang melihat. Mungkin tiada siapa yang faham. Tapi Tuhan nampak. Dan Dia tahu. Dan saat kamu paling tidak jangka, sesuatu dalam dirimu akan mula berkembang. Bukan kerana kesakitan itu hilang, tapi kerana kamu belajar untuk bertumbuh bersamanya. Jadi, jangan berhenti sekarang. Apa yang hari ini membuatmu terhenti, mungkin esok akan menjadi alasan terbesar kamu bangkit dengan lebih kuat. Kamu sedang berada di tengah sebuah proses yang akan membentuk dirimu menjadi seseorang yang tak tergoyahkan. Dan suatu hari nanti, orang-orang akan memandangmu dan berkata, "Aku tak tahu bagaimana dia mampu melalui semua itu, tapi dia berjaya. Dia telah melalui begitu banyak hal, namun tetap menang." Dan kamu akan menjawab dengan senyum di wajahmu dan mata yang berlinang, "Itu kerana Tuhan. Dia yang menopangku saat aku merasa aku tak sanggup lagi." Dan percayalah, hari itu akan tiba. Ramai orang menyerah hanya beberapa detik sebelum mujizat mereka sampai. Menyerah ketika berkat sudah berada di ambang pintu. Menyerah pada bab terakhir penderitaan, saat permulaan baru hampir muncul. Dan hal yang paling menyakitkan adalah mereka takkan pernah tahu apa yang akan terjadi jika mereka hanya bertahan sedikit lagi. Pernahkah kamu berada di saat segalanya terasa gelap? Saat doa-doamu seperti tidak menembus langit. Saat diamnya Tuhan terasa seperti Dia telah meninggalkanmu. Sebenarnya, di titik skim sesuatu sedang dipersiapkan. Dan skim sebabnya mengapa musuh berbisik begitu kuat, "Sudah, hentikan saja." Kerana dia tahu, jika kamu mampu bertahan satu hari lagi, satu malam lagi, satu detik lagi, langit akan terbuka bagimu. Alkitab menyatakan hal ini dengan jelas dalam Habakuk pasal 3, ayat 17 hingga 18. "Sekalipun pohon ara tidak berbunga, dan tidak ada hasil pada pokok anggur, sekalipun hasil zaitun mengecewakan, namun aku akan tetap bersukacita di dalam Tuhan." Seolah-olah sang Nabi sedang berkata, walaupun semuanya kelihatan gagal, aku tetap akan percaya. Bisakah kamu berkata seperti itu hari ini? Bisakah kamu mengungkapkan iman, walaupun belum terlihat tanda-tanda perubahan? Mungkin kamu sedang berada di titik di mana segalanya terasa tak lagi bermakna. Kamu sudah berdoa, tapi tidak ada yang berubah. Kamu mencuba, tapi semuanya gagal. Kamu berusaha, namun tetap terperangkap dalam lingkaran yang sama. Dan hatimu mulai bertanya, untuk apa lagi aku teruskan? Tapi dengarlah baik-baik. Benih hanya mula tumbuh di dalam gelap. Tanah harus menutupi benih itu. Harus gelap. Harus diam. Tapi apa yang kelihatan seperti akhir, sebenarnya adalah permulaan bagi sebuah musim berbunga. Begitu jugalah dengan kita. Meskipun kamu tidak melihat apa-apa sekarang, itu tidak bererti tiada apa yang sedang berlaku. Tuhan bekerja dalam yang tidak terlihat. Dia bergerak di belakang layar. Dia mengatur setiap bahagian yang kamu sendiri tak tahu wujudnya, menyambungkan orang-orang, membuka jalan di mana dulu hanya ada tembok penghalang. Tapi semua itu terjadi dalam waktunya. Dan waktunya hampir selalu berbeza dengan waktu kita. Tahukah kamu tentang pokok anggur? Ia memerlukan bertahun-tahun sebelum menghasilkan buah. Sementara pokok-pokok lain tumbuh dan berbunga dengan cepat, anggur kelihatan seperti tidak bergerak langsung. Tapi saat ia mula berbuah, tidak ada yang dapat menghentikannya. Rasa manisnya, kelimpahannya, kekuatannya, semuanya terbina sepanjang proses yang lama itu. Mungkinkah yang kamu sedang lalui sekarang adalah musim akar?
Musim menunggu agar apa yang akan datang nanti menjadi jauh lebih kuat daripada yang kamu bayangkan. Thomas Edison pernah gagal lebih dari 1000 kali sebelum dia berjaya mencipta lampu elektrik. Dan ketika seseorang bertanya bagaimana dia merasa setelah gagal begitu banyak kali, dia menjawab, "Aku tidak gagal. Aku hanya menemui 1000 cara yang tidak berhasil." Bayangkan jika dia berhenti pada percubaan yang ke-999. Mungkin hari ini dunia masih hidup dalam kegelapan. Dan kamu? Berapa banyak lagi percubaan yang sanggup kamu hadapi? Berapa hari lagi kamu bersedia untuk bertahan? Hakikatnya, kamu telah melalui begitu banyak hal, mengapa mahu berhenti sekarang? Ramai orang menanggung beban kerana menyerah terlalu awal. Kerana menguburkan impian yang hampir menjadi kenyataan. Kerana membiarkan ketakutan menenggelamkan iman mereka. Tapi kamu tidak perlu menjadi salah satu dari mereka. Mungkin hari ini Tuhan sedang berbisik kepada hatimu, tunggulah sedikit lagi. Jangan lepaskan tanganku sekarang. Kamu lebih dekat dengan jawapan daripada yang kamu sangka. Aku tahu menunggu itu bukan sesuatu yang mudah. Ia melelahkan apabila tiada jawapan. Tetapi kekuatan kita dalam penantian datang daripada keyakinan bahawa Tuhan tidak pernah berdusta. Dia telah berjanji untuk sentiasa bersama kita hingga ke akhir. Dia berjanji bahawa sesiapa yang menaruh harapan kepadanya tidak akan dikecewakan. Dan Tuhan sentiasa menepati janjinya. Sebab itu, aku ingin mengajak kamu untuk menyahut satu cabaran. Selama 21 hari yang akan datang, sebelum tidur, pejamkan mata dan ucapkan dengan tulus dari hatimu, "Tuhan, aku memilih untuk percaya. Walaupun aku tidak melihat. Walaupun aku tidak memahami. Aku percaya kepada masamu. Tidak kira bagaimana harimu berjalan, jadikan ini satu kebiasaan. Dan kamu akan mula menyedari sesuatu yang luar biasa berlaku dalam dirimu, iman akan mula bertumbuh. Ketakutan akan mulai surut. Dan harapan akan kembali hidup. Sebab apabila kita belajar untuk menunggu dalam Tuhan, kita sebenarnya sudah mula menang. Walaupun belum menerima apa yang kita harapkan. Jangan terlalu cepat membuat kesimpulan bahawa semuanya telah berakhir. Tuhan adalah pakar dalam menghidupkan kembali kisah yang sudah dianggap mati. Dia membangkitkan Lazarus ketika semua orang sudah berputus asa. Dia membangkitkan impian yang telah pudar. Dia menghidupkan semula rancangan yang terbengkalai. Dan dia mampu melakukan perkara yang sama dalam hidupmu. Kamu akan alami perkara-perkara luar biasa yang belum pernah kamu bayangkan. Kamu akan tersenyum atas perkara yang hari ini membuatmu menangis. Kamu akan melihat saat ini sebagai titik perubahan dalam hidupmu. Tetapi untuk itu berlaku, kamu perlu berdiri teguh. Walaupun lemah. Walaupun menggigil. Walaupun tidak mengerti. Tetaplah berdiri. Kerana sesiapa yang memilih untuk percaya walau tanpa melihat, pasti akan menyaksikan perkara yang mustahil menjadi kenyataan.